Hai, apa saya tengah buat? Saya tengah bermain quizzes di portal Delima. Kita boleh bermain sambil belajar menggunakan aplikasi yang disediakan seperti Kahoot, Petroscience Pixel dan banyak lagi. Pelbagai inisiatif telah disediakan oleh kerajaan untuk memastikan murid-murid dapat menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Namun, adakah murid-murid telah bersedia? Dan adakah kemudahan teknologi mencukupi untuk melaksanakan aspirasi negara ini? Jom sama-sama kita kupas topik bahan digital memperkasa pendidikan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Rayhana binti Muhammad Nafizan, wartawan cilik SPT SK Selviram. Hari ini kita akan membincangkan bagaimana bahan digital dapat membantu memperkasa pendidikan negara. Bersama saya Cikgu Rozita Manja, guru inovasi yang berpengalaman luas dalam pendidikan digital. Selamat datang Cikgu. Terima kasih. Pada hari ini, banyak bahan digital yang digunakan dalam pendidikan. Boleh Cikgu terangkan bagaimana bahan digital dapat membantu dalam proses pembelajaran? Okey, terima kasih Hana kerana memilih Cikgu. Okey, sebenarnya bahan digital pada masa kini sangat membantu dalam proses pembelajaran. Pelajar-pelajar dapat informasi dengan lebih cepat dan mudah. Dengan penggunaan ribu artikel, video dan modul pembelajaran dapat membantu pelajar dengan lebih interaktif dalam pembelajaran. Menarik, tapi pasti ada cabaran juga kan? Pada pendapat Cikgu, apakah cabaran utama dalam penggunaan bahan digital di sekolah dan juga di rumah? Okey, pelajar kalau di sekolah, tak semua sekolah yang mempunyai kemudahan yang cukup seperti komputer. Kemudian tak semua sekolah yang berada di kawasan yang bandar. Kalau sekolah yang berada di kawasan bandar mungkin akan dapat akses internet dengan lebih baik. Kalau di luar, di pedalaman, itu cabaran utama bagi pelajar di pedalaman. Susah nak akses internet. Kemudian kalau dengan adanya teknologi ni bagus, tapi ada yang tak bagusnya dari segi pergaulan pelajar dengan rakan-rakan. So pelajar lebih banyak menghabiskan masa dengan bahan-bahan digital. So interaksi dengan kawan-kawan tu akan menjadi lebih kurang dan dia tak dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Terima kasih Cikgu atas perkongsian yang sangat berguna ini. Kini bersama saya seorang pelajar untuk berkongsi tentang penggunaan bahan digital. Baiklah Syamimi, apakah aplikasi yang sering kamu gunakan untuk belajar? Saya sering menggunakan aplikasi Quizizz dan Google Classroom. Selain itu, saya juga sering menonton video pembelajaran di YouTube channel. Pada pendapat awak, adakah pembelajaran digital lebih berkesan berbanding penggunaan buku teks? Saya rasa kedua-duanya penting. Buku teks masih relevan, tetapi bahan digital memberi lebih fleksibiliti dan memudahkan dalam membuat kaji. Ia juga menyeronokkan. Apakah harapan awak untuk masa depan pendidikan digital? Saya berharap lebih banyak sekolah menyediakan kemudahan teknologi supaya semua pelajar mendapat manfaat yang sama. Jelas sekali bahawa bahan digital memberi impak yang besar dalam pendidikan. Walau ada cabaran, usaha berterusan boleh memastikan pembelajaran yang lebih efektif. Terima kasih untuk hari ini dan jumpa lagi.